Nak pilih yang mana satu ni? Musim pilihan raya dah dekat. Tak tahu nak pilih yang mana? Tips ni untuk pengundi atas pagar. Sebab ahli-ahli parti pasti akan pilih parti masing-masing. Tapi lepas dengar video ni, harap-harap ahli-ahli parti pun akan berfikir sebelum memilih. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Tips yang saya nak bagi tahu ni satu je, iaitu rasa bersalah. Feel guilty. Bos lama saya ajar saya perkara ni. Katanya semua orang patut ada perasaan rasa bersalah dalam diri. Kalau semua orang ada perasaan ni, kita akan duduk dalam dunia yang aman dan harmoni. Sebagai contoh, kita parking kereta sengit. Parking sengit ni akan menyusahkan orang lain bila nak parking sebelah kita nanti. Kalau kita ada perasaan bersalah, kita akan masuk semula dalam kereta dan betulkan parking. Begitulah untuk hal-hal lain. Sekarang saya nak tanya, korang tak rasa bersalah ke pilih wakil rakyat yang kerap ponting? Korang tak rasa bersalah ke pilih wakil rakyat yang memalukan diri dalam Parlimen atau Dewan Undangan Negeri? Korang tak rasa bersalah ke pilih wakil rakyat yang dah 3-4 penggal tapi tak nampak apa-apa perubahan pun? Korang tak rasa bersalah ke pilih wakil rakyat yang dikaitkan dengan pelbagai skandal? Korang tak rasa bersalah ke pilih wakil rakyat yang suka lompat parti? Korang tak rasa bersalah ke pilih wakil rakyat yang senyap 1000 bahasa bila ada isu atau skandal besar dalam negara? Apa kata, untuk pilihan raya akan datang ni, kita wujudkan perasaan rasa bersalah ni dalam diri kita sebelum membuat pilihan. Saya rasa bersalah kalau tidak memilih Parti Bersama. Sebab Parti Bersama membawa perubahan yang lebih segar jika berbanding dengan parti-parti lain. Saya harap korang pun rasa bersalah jika tak memilih Parti Bersama. Pilihan hari ini penentu hari esok. Okey, semoga jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.